Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Yeza. Okay guys, so hari ni kita nak bercerita pasal lapangan terbang yang dikatakan seram dan berhantu di dunia lah. Okay guys, so ini memang konten yang aku buat untuk sebenarnya aku ada satu konten lagi tahu, tapi masalahnya sekarang ni adalah konten tu tak jadi buat. Aku dah buat tapi dia dah combinekan sekali dah. So kiranya aku buat ni lah. So jom kita saksikan apa yang aku membebel yang seterusnya. Ini apa yang aku jumpa dekat YouTube. Aku baru jumpa sumber ni lah. Kita pergi tengok sama-sama. Kita variation. Adakah benar ataupun tidak misteri yang dikatakan seram dan berhantu di lapangan terbang di Malaysia ni? Jom. Okay, so jom kita masuk dalam YouTube. Kita tengok apakah kisah seram lapangan terbang yang dikatakan seram dan berhantu di Malaysia ni. Jom. Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go Seram. Tema kita pada malam ini, kita akan melihat kisah-kisah menyeramkan yang berlaku di airport di seluruh dunia. Daripada kisah yang ni seluruh dunia lah guys. Tapi aku rasa tak apalah, walaupun di seluruh dunia pun mana tahu dekat Malaysia ada kan. Wanita bersari putih di India, sehinggalah kisah lapangan terbang yang dibina di atas tapak perkuburan di Thailand. Ini aku dah cerita lah korang. Kau ingat tak kisah yang aku ceritakan pasal kisah tapak perkuburan kat Thailand tu? Itu pernah aku cerita. Tangisan hantu di lapangan terbang Kempe Gowda, India. Bayangkan situasi ini. Di tengah malam, lapangan terbang Kempe Gowda di India tidak pernah benar-benar sunyi. Penumpang dan para pekerja shift malam sering melaporkan bunyi tangisan yang sayup-sayup kedengaran. Tapi bila dicari, tiada sesiapa yang berada di situ. Mereka yang bertugas di kawasan landasan pula mendakwa pernah melihat sosok wanita yang memakai sari putih berdiri di ujung landasan. Tubuhnya seakan bergetar, kepalanya tertunduk dan kedengaran bunyi tangisan yang teresak-esak. Bila didekati, wanita itu lenyap begitu sahaja. Itu adalah Susuk yang dikenali sebagai The White Lady, seorang wanita yang memakai baju sari serba putih. Penampakan ini tidak hanya muncul di sekitar lapangan. Kerap kali, The White Lady juga dikatakan muncul di dalam kapal terbang. Pramugari dan juru terbang sering melaporkan kehadiran penumpang misteri di dalam kapal. Ada yang mendengar bunyi tangisan wanita ini, walaupun pada waktu itu kapal terbang sepatutnya kosong, tiada penumpang. Tiada siapa yang tahu wanita ini siapa ataupun kenapa roh dia masih merayau-rayau di sekitar lapangan. Ada legenda yang menceritakan dia mungkin penumpang yang terkorban berdekatan lapangan terbang, ataupun mungkin dia kehilangan orang tersayang. Ada satu tahap, insiden tangisan The White Lady ini merunsingkan pekerja. Para penumpang kerap kali melaporkan kedengaran tangisan menyeramkan ini. Mereka kemudian cuba untuk menyemak rekaman CCTV. Namun begitu mereka tidak menemui sesiapa pun yang berada di kawasan tangisan itu kedengaran. Hanya suara yang berterusan, seolah-olah roh dia tidak tenang, terperangkap di antara dunia dan alam kematian. Itulah kisah legenda menyeramkan di lapangan terbang Kempe Gowda ini. Alamak, iklan ni pula. Minta maaf ya guys, secara tiba-tiba ada iklan yang datang je. Bisikan seram di ruang kargo lapangan terbang Mexico City, Meksiko. Di lapangan terbang antarabangsa Mexico City pula, kisah menyeramkan berlaku di ruang penyimpanan kargo penumpang. Kesunyian di ruang simpanan ini dipecahkan dengan bunyi ketukan yang datang dari dalam kontena yang tertutup. Ibarat ada seseorang yang berada di dalam. Tapi bila diperiksa, tiada sesiapa yang berada di situ. Hanya barangan penumpang. Kisah menyeramkan ini tidak berhenti di situ. Ada pekerja yang menceritakan mereka terdengar bunyi bisikan halus memanggil nama mereka. Tapi apabila mereka menoleh, tiada sesiapa yang berada di belakang. Tidak beberapa lama kemudian, kedengaran lagi bunyi ketukan misteri dari dalam kontena.
Ini dikaitkan dengan sejarah gelap lapangan terbang itu sendiri. Kes-kes orang yang menyelinap masuk ke dalam kargo untuk melarikan diri ke negara lain ataupun menyeludup manusia ke negara lain adalah satu masalah besar. Kerap kali ada yang bersembunyi di dalam kontena kargo. Ada yang malang akan terkorban disebabkan kekurangan oksigen. Bunyi ketukan ini dikatakan dari roh-roh mereka yang pernah terkorban di situ. Gangguan ini tidak terhad dengan bunyi ketukan. Ada ketika mereka akan mendengar bunyi seseorang menjerit ibarat berada di dalam kesakitan. Pekerja segera membuka kontena, tetapi seperti biasa tiada sesiapa berada di situ, hanya angin sejuk yang mengembus keluar. Itulah antara cabaran yang perlu dihadapi oleh pekerja kargo di lapangan terbang Mexico City. Tapak pengebumian lapangan terbang Suvarnabhumi, Thailand. Oh ni guys, yang ni aku Kisah cerita pasal korang tadi seterusnya, tu. kita pergi ke negara jiran iaitu di Thailand. Lapangan terbang Suvarnabhumi. Kisah menyeramkan lapangan terbang ini bermula sejak dari pembinaannya dulu, dari tahun 2002 sehingga tahun 2006. Pekerja pembinaan mula melaporkan yang mereka sering mendengar bunyi-bunyi pemujaan dari kumpulan orang. Tapi ganjil bila orang awam tidak sepatutnya berada di situ. Sebab itu adalah kawasan pembinaan. Bila disiasat rupa-rupanya, kawasan tapak pembinaan adalah kawasan yang dikenali sebagai Nonggu Hao ataupun Paya Kobra. Itu adalah tempat perkuburan masa silam yang telah lama diabaikan dan ia dianggap sebagai tempat suci. Walaupun begitu, pembinaan tetap diteruskan dan lapangan terbang Suvarnabhumi dibangunkan. Setelah beroperasi, banyak gangguan-gangguan yang berlaku. Okey guys, so kita sambung lagi lah ya. Jahat dari kawasan lapangan. Dan ritual ini berlangsung selama 6 minggu. Sekitar waktu ini, salah seorang pekerja dirasuk oleh semangat yang dikenali sebagai Puming, yang mengaku sebagai penjaga kuburan sejak beratus-ratus tahun lamanya. Menurut Puming, itu adalah tanah miliknya. Walaupun Puming telah diusir, dia kerap kembali ke situ. Ada pekerja yang melaporkan melihat susuk penampakan seorang lelaki tua bongkok yang berlegar di sekitar lapangan. Puming bukanlah satu-satunya entiti yang dikatakan mengganggu pengunjung dan pekerja. Ada satu lagi entiti berbentuk wanita pucat yang mengendong bayi akan kelihatan berdiri di tepi jalan sebelum dia tiba-tiba meluru ke tengah jalan menyebabkan kemalangan di kalangan pemandu. Ini pula dipercayai wanita yang meninggal di situ ketika kerja-kerja pembinaan dilakukan suatu ketika dahulu. Dan itulah kisah legenda urban terkenal di lapangan terbang Suvarnabhumi, Thailand. Alamak, iklan lagi. Nampaknya kita berhenti dengan iklan-iklannya. Jadi tidak kira sponsor lagi. Bunyi lonceng basikal di lapangan terbang Lokan, Filipina. Dari Thailand kita ke Filipina. Sesiapa yang berada di lapangan terbang ini, kalau terdengar bunyi lonceng basikal, khususnya pada waktu malam, maka beredarlah dari situ sebab berkemungkinan itu bukanlah manusia biasa. Menurut kisah, legenda urban di lapangan terbang Lokan dihantui oleh semangat seorang kanak-kanak lelaki yang menaiki basikal. Bukan di jalan raya, bukan di dalam lapangan terbang, tetapi di landasan kapal terbang. Gila bukan? Kisah di sebalik kanak-kanak ini lagi gila. Bila diceritakan, suatu ketika dahulu sebuah kapal yang mendarat terlanggar seorang kanak-kanak secara tidak sengaja. Kanak-kanak tu dikatakan tersesat mengayuh basikalnya sehingga ke landasan. Dia telah mati dan sejak dari hari itulah kelibat kanak-kanak ini sering kelihatan di sekitar lapangan. Apa yang lebih menyeramkan, kelibat kanak-kanak ini bukan sekadar muncul di landasan. Ada laporan dari pekerja lapangan mendakwa melihat bayangan seorang kanak-kanak melintasi landasan ketika pesawat sedang bersedia untuk berlepas ataupun yang sedang mendarat. Bunyi lonceng basikalnya jelas kedengaran memecah kesepian malam, diikuti dengan suara tawa kecil yang hilang ditelan angin. Namun begitu, apabila kawasan itu diperiksa, tiada sesiapa ditemui. Penampakan ini dikatakan berulang tepat pada tarikh kemalangan tersebut berlaku. Seolah-olah roh kanak-kanak itu terperangkap di dalam kitaran yang tragis, mengulang saat-saat terakhir di dalam hidupnya. Dan itulah kisah terakhir kita pada hari ini yang berlaku di lapangan terbang Lokan, Filipina. Okey guys, so itu sedikit pasal kisah seram yang dialami
dan berlaku di lapangan terbang seluruh dunia lah. Apa pendapat korang pasal konten kita kali ini? Adakah membosankan ataupun tidak? Sila komen di bawah. Okay guys, aku rasa sampai sini lah konten kita kali ini. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.